Ramai orang tanya harga emas makin naik. Masih berbaloi ke nak beli emas? Jika anda ada soalan yang sama, tonton video ni sampai habis. Jawapannya mungkin akan mengubah cara anda melihat emas. Gubah 100 gram dalam tangan saya ni pada tahun 2009 harganya sekitar RM11,000. 10 tahun kemudian pada tahun 2019 ia meningkat kepada RM20,000 dan hari ini harganya cecah lebih RM44,000. Apa yang kita boleh belajar daripada ni? Kenaikan harga emas bukan soal jika tapi soal bila. Harga emas sentiasa nampak mahal sehingga ia jadi sejarah. Pernah tak anda dengar orang kata, mahal lah harga emas sekarang? Hakikatnya setiap zaman pun orang akan rasa emas mahal. Tapi bila kita lihat ke belakang, harga emas dulu jauh lebih rendah berbanding sekarang. Dan trend ni akan terus berulang. Jadi jangan tunggu hingga harga emas jadi sejarah baru anda nak menyesal tak beli lebih awal. Jika anda sudah menyimpan dalam bentuk tunai, pertimbangkan untuk tukarkan sebahagian kepada emas fizikal. Ia bukan sahaja lindungi nilai kekayaan anda daripada inflasi, tetapi juga elakkan kesan kejatuhan mata wang. Mulakan sekarang, jangan tunggu lagi. Urusan beli dan jual emas public gold sangat mudah dan telus. Jika anda mahu menyimpan emas dengan cara yang selamat dan strategik, boleh rujuk video yang saya pin di profil 5 langkah mudah daftar akaun public gold atau DM saya terus untuk saya bantu anda sebaiknya. Harga emas hari ini mungkin terasa mahal tapi dalam 10 tahun lagi ia boleh jadi harga yang paling murah. Ingat public gold, mudah, murah dan patuh syariah. Jemput follow.